Mana lagi baik kalau tuan-puan keluarkan 5 gram ni sebanyak 20 keping ataupun tuan-puan keluarkan yang 10 gram ni sebanyak 10 keping. Yang mana untuk berat keseluruhan dua item ni masing-masing terkumpul sebanyak 100 gram. Ataupun tuan-puan keluarkan terus 100 gram ni sebanyak sekeping macam ni. Okey, untuk tahu jawapan kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni tak hilang dan boleh jadi rujukan pada masa akan datang. Kata guru saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, menulis buku Wang Emas ni, yang buku bestseller. Kata beliau, kalau tuan-puan keluarkan yang 5 gram ni 100 keping, kata beliau, kalau tuan-puan keluarkan 5 gram ni sebanyak 20 keping, yang mana berat keseluruhan dia sebanyak 100 gram, tuan-puan kena tahu, tujuan dia bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Tujuan dia untuk tuan-puan mudah pakai duit sikit-sikit kalau tuan-puan nak gadai. Tapi kalau tuan-puan cakap nak simpan 100 gram ni, nak memaksimumkan keuntungan, sebenarnya tuan-puan kena pilih yang sekeping 100 gram macam ni. Sebab apa tuan-puan? Sebab kalau tuan-puan keluarkan yang 5 gram ni sebanyak 20 keping, setiap keping ni tuan-puan, cas dia adalah RM10. Jadi kalau RM10 darab dengan 20, dah berapa tuan-puan kena bayar? Tapi kalau yang 100 gram ni hanya bayar sekali sahaja kos upah. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kalau nak simpan emas ni, first tuan-puan tahu dulu matlamat. Kalau matlamat memaksimumkan keuntungan, pilih item yang besar sekeping. Tapi kalau mudah untuk pakai duit sikit-sikit, keluarkan yang 5 gram ataupun yang 100 gram. Ini memudahkan untuk tuan-puan pakai duit sikit-sikit. Jadi dapat sesuatu tuan-puan, kalau tuan-puan nak saya bantu menyimpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.